Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan buat amali untuk bola jaring. Okey, untuk hari ini cikgu akan buat kemahiran menjaring menggunakan satu tangan. Okey, sebelum kita mulakan amali kita, cikgu akan tunjukkan cara untuk menjaring menggunakan satu tangan. Okey, yang mula-mula luruskan tangan. Macam ni, nampak macam cikgu buat ni? Pastikan lengan ni hampir nak dekat rapat dengan telinga tau. Jangan macam ni, tapi kena macam ni Okey, bahagian tapak tangan pula kena macam ni. Pastikan bola ni berehat pada kedua-dua belah tangan kita, okey? Okey. Seterusnya, aimingkan bola ni pada jaring. Okey, dah aiming. Lepaskan satu tangan untuk mendapatkan kestabilan, okey? Okey. Dah dapatkan kestabilan, fleksikan tangan sekali dengan lutut. Okey, faham? Faham, cikgu. Okey, jadi tengok cikgu buat Macam ni, okey. Lepas tu, bila kamu nak jaringkan bola, tangan kena melentik macam ni. Okey, so satu tangan dekat bola ni macam ni. Dan tolak bola. Okey, ni cikgu tunjuk contoh Aimingkan dulu. Lepaskan satu tangan. Fleksikan lutut dan juga siku. Macam tu. Okey, macam tu lah lebih kurang. Okey, cikgu tunjuk untuk cara-cara untuk aiming dia, untuk menjaringkan Okey, cikgu akan tunjuk cara untuk menjaringkan dia Kamu dah aiming bola pada jaring. Fleksikan lutut dan juga siku. Satu tangan di bawah. Pastikan tangan lentik Okey. Baik, cikgu. Kamu semua bersedia untuk amali menjaring menggunakan sebelah tangan? Bersedia. Okey, jom. Okey, dalam amali kita ni, kamu semua akan dapat 5 percubaan. Dan setiap percubaan tu daripada sudut yang berbeza. Di mana yang pertama ni percubaan pertama. Percubaan kedua dari sini. Percubaan ketiga dari sini. Keempat daripada sisi ni. Dan yang akhir sekali daripada sudut ni, okey? Jadi kamu semua akan dapat 5 percubaan daripada sudut yang berlainan. Okey? Semua bersedia untuk amali? Bersedia. Okey, jom. Nur Raudah binti Zulkifli. Percubaan pertama. Apa kau ni nak nakik aku tak? Percubaan kedua. Percubaan ketiga. Percubaan keempat. Percubaan kelima. Nur Aina Afifah binti Alias. Percubaan pertama. Percubaan kedua. Percubaan ketiga.
Percubaan keempat. Percubaan kelima. Najwa Zuraina, anak perempuan Juhan. Percubaan pertama. Percubaan kedua. Percubaan ketiga. Percubaan keempat. Percubaan kelima. Marna AKCD. Percubaan pertama. Percubaan kedua. Percubaan tiga. Percubaan empat. Percubaan lima.